orang-orang macam ni saya tak nak dia nampak lagi sekali iklan saya. Sebab kita memang betul-betul nak target cold audience. Supaya cold audience ni masuk dalam kolam. Yang cold audience ni kalau memang tak berminat, dia tak melepasi 6 saat hook kita, saya tak nak dia nampak dah lepas ni iklan saya. Sebab bazir duit. Itu masalah dia bila you all buat iklan lead generation saja. Kalau you all tak buat funnel macam ni. Nanti lead generation orang tu dia mungkinlah TikTok ni saya cakap mungkin, saya tak sure. Mungkin orang tu dia tengok, dia like, dia scroll, dia double tap, dia terlike, dia dah ada engagement. Tapi dia tak tengok pun video kita, dia baru tengok dalam 2 saat, 1 saat yang tu, lepas tu dia scroll. Sebab dia tak minat pun kita punya video. Tapi TikTok ni walaupun dia dah double tap dekat kita punya video, dia detect macam, oh ini potential audience. So dia hantar lagi iklan lead gen kat dia. Hantar lagi. Tapi sampai semudah dia tak isi pun kita punya form lead generation tu. Sebab dekat situlah yang kita banyak buang duit. Right? Dekat situ kita banyak buang duit. So kita tak nak orang yang dah pernah nampak, kita target orang yang memang tak pernah kenal kita je untuk awareness ni. Supaya iklan tu tak pergi ke orang yang sama. Dia akan cari orang baru. Orang yang dah pernah nampak iklan kita tapi tak minat, tak melebihi 6 saat, kita buang. Kita tak nak dah. Kita tak nak dia masuk dalam middle funnel dengan bottom funnel. Tapi kalau yang dah tengok video kita lebih 6 saat, hook tu memang dia berminat, okey, yang ni kita layan dulu. Kita boleh retargeting. Faham konsep dia macam tu?